Tahun 2024 Toyota Alphard 2.5Z. Okey, ini saya ada satu biji kereta tahun 2024. Kereta ni originally memang dia main dengan Modelista body kit. Yang ni Modelista body kit original from Japan. Okey, tuan-tuan berminat kereta ni, tuan-tuan boleh contact saya and then saya akan pass kepada tuan-tuan gambar yang mana original from Japan. The original foto masa kami beli kereta tu. So tuan-tuan boleh tengok dia punya gambar original Jepun pun dah memang ada dengan Modelista body kit. Okey, lagi satu, dia ada dengan Modelista punya DRL dekat sini. Dia tak semua kereta yang ada, dan kereta ni normally kalau ada juga kereta yang tak ada dia akan pasang lah. So kereta ni dia original memang ada. Kereta grade 5A, mileage lebih kurang dalam 2300 macam tu. Okey, tuan-tuan boleh tengok kereta memang sangat cantik. Normally kereta kalau ada body kit dia akan scratches kat bawah sini. Kereta ni depan sini memang tak ada satu calak pun. Kereta memang cantik tuan-tuan. Kereta ni dia ada dengan full Modelista body kit depan sampai belakang. Okay, the best part is dia punya exhaust. Ini original muffler. Okay, kalau original muffler dia twin tip dekat sini. Sini function, sini pun function. Ini dia original. Dia function dua-dua. Kalau kata yang kita pasang punya, dia bukan macam ni. Dia single saja. Lepas tu dia tambah macam tip dekat belakang tu. Ini original. Tuan-tuan tengok dia punya finishing pun dia tak ada wavy dekat sini, and then dia punya colour pun steady. Colour pun sama juga. Okey, kita settle exterior dia and then kita masuk. Tambahan, tadi saya terlupa nak tunjuk sini. Sini dia ada blue light di sini. Blue light ni dia original tuan-tuan. Lampu yang original, bukan kata aksesori yang kita pasang. Okey, yang ni nanti saya tunjuk dekat tuan-tuan. Tengok gambar yang mana kita beli kereta dari Jepun, dia memang dah ada lampu biru ni dekat dalam. Okey tuan-tuan, saya tunjuk yang parts dalam dia. Okey, saya start kereta. Okey, ini full spec punya Alphard Z. Ada juga Alphard tuan-tuan, dia tak ada head up display, tapi kereta ni dia ada head up display. Tuan-tuan boleh tengok kat sini dia ada head up display. Okey, tak semua Alphard yang ada head up display. Lepas tu dekat lagi dia ada digital inner mirror yang mana kita boleh tutup, kita boleh buka. Lepas tu dia ada button untuk auto parking di sini. Ini adalah button untuk auto parking. Tak semua kereta Alphard yang ada auto parking. Ini dia ada auto parking dan dia ada view button untuk surrounding. Okey tuan-tuan, ini dia kereta ni dia bukan, dia tak dipanggil lagi 360 degree camera view, tapi dia 540. Dia panggil 540 degree sebab view dia boleh nampak bawah kereta. Yang tu saya akan tunjuk dekat tuan-tuan kemudian nanti. Dalam memang kemas tuan-tuan. Grade 5A. Dalam tak ada calak, tak ada scratches, tak ada koyak langsung. Langsung kita tak ada nak tengok bulu anjing ke bulu kucing ke, tak ada. Kereta semua cantik. Tuan-tuan tengok depan, tengok belakang, semua kereta semua cantik. Okey, kalau tuan-tuan berminat dengan kereta ni, tuan-tuan boleh contact saya. Nanti saya akan bagi full detail dekat tuan-tuan. Kereta cantik. Kalau tuan-tuan cari kereta putih, saya ada kereta ni. Dan putih lagi saya ada color gold. And then saya ada lagi satu color hitam. Actually kereta ni kami ada banyak. Kami ada lebih kurang dalam 30 biji lagi, 30 unit lagi ready stock. Tuan-tuan berminat boleh contact saya. Nanti kita sembang tengok macam mana kita buat.